boleh lipat kaki dalam solat, boleh urut dekat point sini. Ini adalah pelipat kaki, alright? So dekat sini kita boleh gunakan ibu jari untuk urut dekat pelipat kaki sini. Sini dia ada sensitif sikit. So kita urut, kita perlahan-perlahan dulu. Perlahan-perlahan, lepas tu baru kita tekan betul-betul kuat. Ini tempat kedua dekat peha sini. Peha dia ada satu urat sampai ke punggung ni. So kita boleh gunakan siku untuk urut dekat bahagian peha sini. Kita pusing ikut arah jam atau terbalik arah jam pun boleh. Poin yang ketiga, you susah lipat kaki disebabkan dekat hip joint sini dia terlalu terketat. Pertama, you boleh gunakan ibu jari untuk tekan dekat bahagian hip joint sini dulu. Lepas tu, barulah you pelan-pelan gunakan you punya siku letak di bahagian sini untuk urut. Yang paling penting dekat sini ada tulang, jangan kena dekat atas tulang. So, you tekan, tolak kiri kanan. Tekan selama 20 saat, baru you lepaskan. Nombor 4, kita kena urut di sini, tepi-tepi lutut ini. Kalau tepi-tepi lutut ini punya otot dia terlalu tegang, dia akan ganggu kita untuk lipatkan lutut. Ada customer saya, dulu dia tak boleh lipat kaki dalam waktu solat, sekarang sudah urut, dia sudah boleh lipat kaki dalam solat. Kalau nak urut, untuk membantu untuk lipatkan kaki, boleh datang ke SK Wellness Meru Ipoh berhadapan dengan Maidin je.